Okey, jom kita bincang sesuatu yang sangat penting hari ini. Macam mana Malaysia merancang untuk ubah sistem pendidikan kita untuk masuk ke era digital? Ini satu langkah yang besar dan sangat kritikal. Jadi, jom kita bedah satu persatu. Apa yang kita tengok ni? Ini bukan lagi cerita fiction science tau. Virtual reality, kelas interaktif, semua maklumat kat hujung jari, inilah dunia pendidikan sekarang. Teknologi tengah ubah cara kita belajar dari akar umbinya. Ini dia soalan paling besar sekali. Dengan semua teknologi canggih ni, persoalannya tetap sama. Kita ni dah betul-betul sedia ke nak manfaatkan semua ni? Jom kita tengok data dan apa yang berlaku di sebalik soalan ni. Perubahan ni bukan datang tiba-tiba. Puncanya, revolusi perindustrian keempat atau 4IR yang dah gegarkan semua sektor. Dan semestinya, pendidikan pun tak terkecuali. Dunia dah jadi digital, jadi kita perlukan kemahiran dan cara fikir yang baru. Lepas tu, pandemik melanda. Ia macam satu pemangkin yang paksa semua orang, satu sistem untuk terus lompat ke pembelajaran online. Dan bila semua orang terpaksa buat macam tu, barulah kita nampak dengan jelas segala kelemahan dan jurang yang mungkin selama ni kita tak perasan. Jadi, apa sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi kat Malaysia ni? Bila kita faham apa isunya, barulah kita akan nampak kenapa dasar baru ni sangat-sangat diperlukan. Masa pandemik, ada satu statistik yang keluar dan ia memang memeranjatkan. 36% murid kat negara kita tak ada peranti peribadi untuk belajar online. Maknanya lebih dari 1/3 generasi pelajar kita berisiko untuk ketinggalan. Dan yang lagi merisaukan, masalah ni bukan benda baru. Pada tahun 2019, sebelum pandemik lagi, lebih separuh sekolah kat Malaysia, 52.7%, berada pada tahap sederhana atau ke bawah dari segi standard sekolah bestari. Maksudnya, isu infrastruktur asas ni memang dah lama ada. Dan bukan kita je yang cakap macam tu. Laporan-laporan antarabangsa pun sahkan benda yang sama. Kajian macam PISA dan TIMSS, dua-dua ni kajian besar peringkat dunia, secara konsisten tunjukkan yang sekolah-sekolah kita memang kurang peranti dan infrastruktur digital. Jadi, untuk jawab semua cabaran ni, kerajaan pun perkenalkan Dasar Pendidikan Digital atau DPD. Ini bukan setakat satu program biasa tau. Ini satu rangka kerja yang lengkap yang direka untuk selesaikan masalah ni dari puncanya. Jadi, apa benda DPD ni sebenarnya? Senang cerita, ia adalah komitmen Kementerian Pendidikan untuk ubah landscape pendidikan kita. Tujuannya adalah untuk bina satu ekosistem digital yang lengkap, bermula dari anak-anak kita di prasekolah sampailah ke peringkat lepas menengah. Tapi, apa matlamat paling utama sekali? The end game orang kata. Ialah untuk lahirkan murid fasih digital. Ini bukan pasal pandai guna komputer je. Ia lebih mendalam, iaitu untuk bentuk satu generasi yang boleh fikir secara kritis, kreatif dan guna teknologi dengan beretika untuk selesaikan masalah. Satu lagi benda penting yang kita kena faham, dasarnya bukan wujud dalam vacuum. Ia sebenarnya sebahagian daripada gambaran yang lebih besar. Ia selari dengan agenda negara macam My Digital dan Dasar 4IR. Ini tunjukkan yang pendidikan digital ni bukan lagi pilihan, tapi teras utama dalam strategi negara. Jadi, macam mana nak capai matlamat besar ni? Okey, jom kita tengok blueprint dia. Dasar ni dibina atas 6 teras utama yang direka untuk pastikan perubahan ni berlaku secara menyeluruh. Kalau kita tengok 6 teras ni, ia cover semua benda dari A sampai Z. Mula-mula, fokus pada manusianya, murid dan pendidik. Lepas tu, kepimpinan sekolah. Kemudian, ia sentuh isu paling asas, infrastruktur dan kandungan digital yang berkualiti. Dan akhir sekali, ia tahu kita tak boleh buat sorang-sorang, jadi ia tekankan kerjasama dengan rakan strategik. Memang lengkap. Inilah rupa visi tu bila jadi kenyataan. Kita bukan lagi cakap pasal teori. Cuba bayangkan, pelajar guna VR dalam Digital Maker Hub atau belajar pasal zaman purba, guna augmented reality dalam kelas. Inilah jenis pengalaman belajar yang menyeronokkan dan berkesan yang kita nak wujudkan. Okey, kita dah tengok semua perancangan ya. Tapi jom kita fikir sekejap. Kenapa semua ni penting sangat? Ini bukan setakat nak nampak moden atau canggih je kan? Macam yang Menteri Pendidikan sendiri cakap, dasar ni adalah panduan untuk semua orang. Ia bagi satu hala tuju yang jelas supaya semua pihak, tak kira guru, mak ayah, pihak industri atau kerajaan, semua bergerak ke arah yang sama. Jadi, kesimpulannya mudah je sebenarnya. Ini bukan setakat pasal letak komputer dalam kelas. Ini adalah pelaburan untuk masa depan negara. Ia adalah tentang usaha kita untuk pastikan generasi akan datang bukan sahaja celik digital, tapi juga mampu bersaing dan berjaya di peringkat dunia.
Rangka tindakannya dah ada, matlamatnya pun dah jelas. Tapi persoalan paling besar sekarang terletak pada pelaksanaannya. Adakah kita betul-betul mampu jadikan semua ini satu realiti? Mampukah kita lahirkan satu generasi yang bukan saja bersedia, tapi mampu memimpin dunia masa depan?